Makan, aku jumpa makan bawah pokok geng. Kat mana tau? Sebelah flyover ni, kawasan Cheng Malacca. Dia punya menu dia Syah Pali. Ni dia. Antara menu-menu yang paling menarik, dia ada apa ni? Yang ni, nama apa dek? Ni kelapa tom yum. Kelapa tom yum. Yang ni? Nenas tom yum. Nenas tom yum. Yang tu 25. 25. Yang ni? Ni pun 25 juga. Ketam teko. Yang ni? Ni pun Ketam juga. Ni apa ni? Pasta harimau menangis. Pasta? Harimau menangis. Berapa ringgit? Yang ni 15. Yang ni? Yang tu prawn olio. Prawn olio. Ya. Berapa ringgit? Yang tu RM20. RM20. Yang ini apa nak kepastian. Tunggu jap. Besar tangan aku. Lagi besar dia. Okey, aku teka harga dalam 25. Harga dia? Berapa harga dia? 15. RM15 macam ni. Kau buka? Pukul 4 sampai pukul 1 pagi. Pukul 4 sampai 1 pagi cuti? Cuti sekali Selasa. Dekat mana ni? Dekat flyover Cheng. Flyover Cheng Biasa chicken chop cicah dengan black pepper. Ni kau bagi sambal belacan. Bukan sambal belacan. Apa tu? Sambal hijau. Kau bagi cicah dengan sambal hijau? Ya, betul. First time dalam Malaysia yang kau buat ni. Chicken chop cicah dengan sambal hijau. Aku dah jumpa pot tom yum paling terbaik. Tom yum dalam nenas ni paling terbaik. Serius, kau kena cuba. Tom yum ni tom yum paling terbaik dalam Melaka. Masya Allah. Allah bagi sedap.